Hai guys, hari ni saya nak story pasal susuk yang bertajuk Kasih yang Dipaksa. Orang lama selalu berpesan, pengasih bukan buat orang jatuh cinta, ia buat orang lupa diri. Nina jatuh cinta pada seorang lelaki bernama Faris. Lembut tutur katanya, tenang wajahnya. Namun cinta Nina tak pernah berbalas. Faris baik, tapi hatinya kosong terhadap Nina. Dalam kecewa, Nina mencari jalan terakhir. Dia menemui seorang wanita tua di sebuah rumah usang. Wanita itu bertanya satu soalan saja. Kalau dia cintakan kau tanpa rela, kau sanggup ke? Nina mengangguk. Susuk pengasih dimasukkan, halus seperti benang emas di bawah lidah dan di dada. Sejak hari itu, Faris berubah. Dia mencari Nina tanpa sebab, gelisah bila berjauhan, cemburu tanpa arah sehingga mereka berkahwin. Nina gembira. Inilah cinta yang dia tunggu, namun setiap malam Nina bermimpi sama. Dia melihat Faris duduk di sudut bilik, merenung kosong. Mulutnya bergerak seolah-olah merayu. Tapi tiada suara. Semakin lama, Faris semakin lemah. Bukan sakit tubuh, tapi jiwanya. Dia ketawa tanpa sebab, menangis tanpa air mata. Dan menyebut nama Nina seperti doa yang dipaksa. Nina, Nina, Nina. Lambat-lambat, Nina mula takut. Dia kembali ke rumah wanita tua itu. Namun rumah itu kosong, hanya tinggal satu tulisan di dinding. Cinta yang dipaksa akan makan tuannya. Malam itu Nina cuba membuang susuk. Dia muntah darah. Dada terasa seperti ditarik dari dalam. Dalam cermin Nina nampak bukan wajahnya, tetapi wajah Faris. Dia menjerit. Dan ketika jeritan itu berhenti, Nina sedar dia berada di dalam tubuh Faris. Nina terjaga dalam kegelapan. Dia cuba menjerit, tapi suara yang keluar bukan suaranya. Di hadapannya ada cermin retak. Dalam pantulan itu, wajah Faris memandangnya. Nina sedar dia terperangkap dalam tubuh lelaki yang pernah dia paksa mencintainya. Sementara itu, di luar tubuh Nina bergerak perlahan. Faris di dalam badan Nina tersenyum tenang. Sekarang kau faham, katanya, menggunakan bibir Nina. Macam mana rasanya bila kehendak sendiri dirampas. Hari demi hari berlalu. Nina hidup sebagai Faris. Dia rasa setiap sentuhan jijik, setiap pandangan asing, setiap detik jiwa yang bukan miliknya. Setiap kali Faris dalam tubuh Nina ketawa, Nina akan rasa sakit di dada, seolah-olah susuk itu masih tertanam dan menarik jiwanya, sedikit demi sedikit. Suatu malam, Nina melihat Faris bercermin sambil menyisir rambut panjangnya. Jangan risau, Faris berbisik. Aku jaga badan ni elok-elok. Kemudian dia menikam tapak tangan Nina dengan jarum emas. Jarum susuk yang sama. Nina menjerit dalam badan Faris, tapi tiada siapa yang mendengarnya. Susuk ini perlukan tuan, kata Faris perlahan. Dan tuan sebenar bukan kau. Cermin di hadapan Nina retak sepenuhnya. Dalam pantulan itu wajah Faris hilang. Yang tinggal cuma kegelapan. Dan Nina sedar satu perkara paling kejam. Dia bukan ditukar tempat, dia dikunci. Susuk pengasih itu tak pernah mahu cinta. Ia hanya perlukan dua jiwa. Satu untuk dipakai, satu lagi untuk dikorbankan. Pagi esoknya orang jumpa Faris mati tergantung. Wajahnya tenang, seolah-olah akhirnya bebas. Tapi di dalam cermin rumah lama itu, setiap malam masih ada seorang wanita mengetuk dari dalam kaca. Mulutnya bergerak tanpa suara, meminta dilepaskan. Penduduk kampung pun pelik ke mana hilangnya Nina.
Okay guys, jangan lupa subscribe, like dan share guys. Okay, bye.